Bila kita runding kerusi ni, Zul, kita tengok semua faktor lah. Okey. Kedudukan nombor 2. Ingat, pilihan raya negeri ni berlangsung pada tahun 2020. Kemudian November 2022 berlaku pemilihan parlimen. Pemilihan parlimen pun ada ada isyarat daripada keputusan DUN itu. Ingat, ada pilihan raya negeri tahun 2020 kita kalah satu DUN. Pilihan raya parlimen DUN yang kita kalah tu kita menang. Ada, kena tengok semua tu. Okey, semua kena tengok. Jadi nombor 1, nombor 2 tu dynamic. Okey, kamu mungkin nombor 2 pada tahun 2020, tapi kamu menang pada tahun 2022. Kalau di atas kertas, walaupun DUN tak dipertandingkan. So itu maksud saya data yang kita tengok semua. Dynamic. Dia bukannya kita kata rukun pertama incumbent. Rukun yang kedua nombor 2. Tak ada. Kita tengok balik data, recent data. Yang itu semua parti-parti politik faham sangatlah yang tu. Jadi pengarahan yang kita buat adalah kita akan teliti dari segi data, okay, dari segi etnik, dari segi calon, semua kita tengok.